hanyut terus. Betul? Kita akan hanyut, tak ingat apa benda dah. Dah apa akan jadi pun tak tahulah, kan? Jadi sekurang-kurangnya saudara-saudara semua tak akan hanyut terus, insya-Allah, kan? Saya sama sekali tidak memandang rendah kepada tuan-tuan, tidak. Jadi ubahlah. Dan kesempatan ini diberikan, ubahlah. Berazam ambil peluang ni. Saya percaya setiap daripada anda semua ni mempunyai potensi yang besar, mempunyai bakat. Manusia ni semua dia ada bakat, dia ada kelebihan. Kita tak boleh memandang orang tu rendah ke, orang tu tinggi sangat ke, tak. Sebab apa? Semua orang tu ada kebolehan. Dan semuanya lah, apa saja. Kenapa? Kerana saya yakin, saya percaya sahabat-sahabat semua takkan selamanya berada di sini. Betul tak? Satu masa nanti, sampai ketika dia, sampai tarikh dia akan keluar daripada sini. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.